Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi puding karamel ubi keledek. Ni pertama sekali saya nak kupas dulu kulitnya. Nah ni dia, tapi saya tak guna semua, saya guna separuh saja. Langkah selanjutnya saya akan potong ubi tersebut. Ni saya bagi dua dan saya akan menggunakan separuh sahaja. Tak perlu banyak. Kemudian saya potong-potong menjadi beberapa bahagian bagi memudahkan saya mengukusnya. Selanjutnya saya nak kukus. Kalau tak nak kukus, nak rebus pun boleh juga, bergantung pada selera. Nah ni dia keledek yang telah kita kukus, dah empuk dah pun. Langkah selanjutnya saya akan kisar keledek tersebut berserta dengan 2 cawan air. Sebelum tu saya nak buat karamelnya dulu. Di sini saya menggunakan 4 sudu gula. Nah ni dia dah jadi dah pun. Pastikan masa anda buat karamel tu gunakan api yang kecil supaya dia tak hangus. Ni kita akan ketepikan dulu. Next, di sini saya tuangkan keledek yang telah saya kisar tadi tu beserta dengan 1 cawan susu cair. Kemudian saya juga menggunakan gula lebih kurang 1/3 cawan. Ni saya gantikan dengan pemanis. Gula sesuaikan dengan selera masing-masing. Nak letak banyak pun tak jadi masalah. Lalu tadi saya masukkan 1 cawan air. Lalu kita gaul rata bagi sebati. Saya juga tambahkan sedikit garam. Kita gaul lagi bagi sebati. Ni kita masak dengan menggunakan api sedang. Lalu di sini saya juga tambahkan sedikit pewarna orange. Sebenarnya kalau tak nak tambah pewarna pun tak apa. Sebab keledek yang saya guna ni pun memang warnanya dah cantik. Tapi tak apalah, saya nak lebih cantik. Lalu saya tambahkan 1 bungkus serbuk agar-agar. Kemudian kita masak sehingga ia mendidih. Kemudian bolehlah matikan api. Ambil adunan dan tuangkan di dalam acuan yang ada karamel tadi tu. Tuangkan ke semuanya. Sekarang kita akan sejukkan. Kalau nak cepat boleh masukkan dalam peti. Lebih sedap. Nah ini dia setelah 30 minit. Sekarang saya nak keluarkan dalam acuan. Kita nak tengok bentuk dia macam mana. Wow, cantik. Sekarang saya nak potong. Tuh, lembut sangat-sangat. Bagaimana? Mudahkan resepi kita pada hari ini? Sesuai sangat dibuat berbuka puasa. Kita mulakan dengan ataupun buka dengan yang manis-manis. Jadi nanti jangan lupa untuk cuba sendiri dekat rumah dan menilainya sendiri. Waktu berbuka juga telah tiba, sekarang saya nak cuba. Rasanya sangat sedap, lembut, manis daripada karamel tu dan rasanya lebih kurang sama dengan puding karamel. Jangan lupa tekan like kalau suka dan subscribe for more video. Sampai di sini je video kita pada hari ini. Bye bye.